Assalamualaikum and hai semua. Hari ni Hari ni 27 Ramadan. Kita orang balik Johor. jauh. Balik kampung je dah. Sekarang dah pukul 7.14. Kejap lagi kita nak buka. Lagi 10 minit nak buka. Kita orang dah sampai Family Kita berhenti kat mana-mana kita buka Family Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala sujud wa ala Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya jam buat buat. Ya. Saya ikut ini. Sedap juga. Hari ni sangat-sangat dahaga. Mama nak kon. Sidang apa ni? Sidang apa ni? Makanan suami saya, Baring, kita baring kan. gyudon, nasi irisan daging lembu. Saya karage, chicken karage. Nak bawa benda ni. Tahu apa? Kan? Oh, tu. Daging merah. Kita orang dah siap makan. Dan bagi rating makanan saya berapa? 6/10 sebabnya portion daging dia sikit sangat. Air saya. Air 10/10 sedap, air sedap. Makanan chicken karage 8 sedap. Pedas. Air kurang sikit. Air 5 kot. Sekarang dah 7.40. Kita orang baru nak start perjalanan. Kalau ikut Waze tadi kata apa? 4 jam setengah. 4 jam setengah tak merah lagi. Tapi kita tengoklah nanti pukul berapa kita sampai. Jom balik kampung. Balik. Sini balik kampung. Tutup mata. Okey. Saya keluarkan mainan tu ni. Okey. Ready, buka. Ready, buka. What's that? Dapat apa? Dia dapat siapa ni? Sekarang kita orang dah dekat Sungai Besi. Tu Sungai Besi. Berhenti jap beli. Strap sale. Sebab saya tekak. Adik, nak letak. Kat ni. Alhamdulillah tadi trafik dia je dari Damansara ke Sungai Besi. Nak ke Skudai ni pun kalau ikut Waze pun boleh juga. So let's go. Update sekarang dah pukul 9 subuh. Kita orang berada dekat Marine RI Kurang Melaka. Alhamdulillah dari Sungai Besi ke sini tak je. Adik beli apa? Dia beli kat boboiboy. Pizza. Tengok Kak. Kita berhenti RNRI Kurung ni. Nak bagi budak ni main sekejap. Dia nampak bosan sangat, kesian dia. Tengok burger dia kata nak gambar. Okey. Pandai dah minta nak ambil gambar. Sini nak gambar tak dekat atuk ni? Dekat atuk ni nak gambar tak? Tak nak? Kedai kau sebelah.
Dah beli ni. RM1. Tengok lu berapa ringgit. Tengok berapa ringgit. Tengok berapa ringgit. RM40 tak nak lah. No. Kena. Kena beli. Nasib baik dah boleh pujuk dengan slide. Ni slide Dunkin Donut kot tepi. Main sekejap kesian budak-budak ni. Alah, ni kita belilah Dunkin Donut ni. Bye-bye slide. Okay, dah bagi main 10 minit. Dah berpeluh dah tu. No. Nanti kakak ambil. Adik. Stop. Adik beli buah apa? Pekat. Mango. Okay, update sekarang pukul 9.50. Kita nak sambung perjalanan. Kita boleh tadi kok. Saya rasa buat. Malu berada. Okay dah, kita dah rehat dalam 35 minit dah rehat. So kita sambung perjalanan. Tunggu kawan. Let's go. Let's go balik kampung. Sampai Raja. Update sekarang pukul 10.30 kot kalau tak silap. Kita berhenti pagur pula bagi budak ni main slide yang kedua. Be careful. Ni dekat RNR pagur. Ada 2 slide ni dengan sana. Dia main yang ni. Ayah dah rehat. Go down. Slide yang ketiga pula. Update sekarang dah pukul 10.50. Kita dah habis main taman dah. Sekarang baru nak start gerak. Adik, are you happy outside? Kita bagi dia main taman 20 minit. 20 minit. Suka buat tadi kita. Moga ada main. So sekarang kita orang lelaki bini sesama. Kita pergi buat sesama sekejap dekat Petron. Lepas tu kita terus sambung gerak. By the way, trafik Alhamdulillah sangat clear, sangat smooth setakat ni. Tapi kita tahu lah, kadang-kadang dekat Pulai tu ada surprise. So, apa yang kita ambil tu? Kita dah pukul 11, masih di pagur. Sebab saya beli Subway. Tak, sadarkan couple tadi. Saya tak tahu pun Subway tu buka. Dia pergi beli. Saya macam, oh buka rupanya. Adik nak? Adik nak? Tak nak? Hot dog, steak and cheese. Senang rim.
kan. Kita beli soda apa suka? Dalam masa 2 minit habis. Okay, jom sambung gerak. Alhamdulillah dah sampai. Kita dah exit tu. Okay, sekarang pukul 12